dari Indonesia. Halo semuanya. Oh, hari ni traffic jam tak? Tak nampak lah. Alah, gitu blur. Untuk day 2 di Indonesia. So pagi ni kita nak turun bawah sekejap, nak tengok breakfast hotel. Lepas tu after tengok, kalau sedap makan, kalau tak sedap kita orang nak gerak pergi ke Sarimah Mall. Sarinah Mall, sebab kita nak pergi yang nak tengok itinerary. Okay, kita nak pergi, ni aku punya itinerary. Kita nak pergi Sari-Sari by Sarinah, sebab dekat situ dia macam ada jual kuih-kuih tradisional untuk Indonesia punya. So kita nak try. And then dekat Sarinah juga aku nak try pergi tengok ada filosofi kopi dengan kena tengok, saya tidak ingat. Ada donat Sarinah. Katanya donat Sarinah tu yang dah lama punya, terlalu lama punya. So dia macam wajib try lah, macam tu lah. Lepas tu after Sarinah kita orang nak pergi Grand Indonesia and then Plaza Indonesia. So basically our itinerary untuk hari ini mostly semua mall. Sebab that's why kita orang pilih untuk datang ke Jakarta. Of course sebab kita nak experience dia punya mall. Lepas tu dekat dalam mall tu, macam Plaza Indonesia tu, dia ada certain brand yang memang aku nak pergi. Contohnya, kena tengok balik guys, sebab banyak. Kejap Contohnya macam kat Grand Indonesia aku nak pergi tengok Cotton Inn. Lepas tu nak makan kat Rembolan, nak pergi Export, nak pergi tengok MKS Shoes, Hijack and dengan Antirasa. Sebab katanya Antirasa yang viral cheesecake tu dah buka dekat Grand Indonesia. So dekat Blok M tu kita tak payah nak bersesak-sesak dah. Lepas tu Plaza Indonesia pula aku nak tengok brand Alchemist yang perfume tu. Lepas tu nak pergi Harlan and Holden Coffee yang viral dekat Malaysia tu. Lepas tu nak pergi Rico, nak tengok Finn's Recipe tu yang kau tengok tak, yang Yati Sendayu Tinggi makan tu, yang dia kuih muih tu tapi dia letak packaging dia tu yang cantik tu. Lepas tu nak pergi tengok Wingstop. So itulah. So basically hari ini adalah hari mall day. Begitu. Tapi kalau siapa orang Indonesia yang melihat channel ini, jangan lupa subscribe. Kita akan stay dekat Indonesia untuk 5 hari. Tapi hari pertama, hari kelima tu our flight pukul 10 pagi. So dah kira benar 1 hari lah, macam tu lah. Before this aku ingatkan Gojek tu dia apps untuk naik motor tau. Rupanya Gojek tu dia boleh untuk kereta juga. So kita orang macam semalam nak try saja syok-syok sebab nak try semua benda. And tapi harga yang first korang dapat tu dia tak termasuk dengan tol and parking. Macam tu. Sebab kalau diorang nak drop kita pun, diorang kena masuk parking pun kena charge juga. Tapi basically tak mahal lah, tambah dalam RM6, RM5 macam tu. Kalau kan? Macam tu lah lebih kurang. So macam okay video Annyeong. Pagi dari Jakarta. Kira. Halo. Dia orang ada kunyit asam. Breakfast dulu guys. So ni aku ambil nasi goreng. Sebab kita nak makan sikit je, lagi sari-sari kita nak pergi lagi. So tak boleh makan banyak sangat ni. Okay, be breakfast. So kepala saya terpotong. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Sayur dia masam. Iya dekat dia. Tapi semuanya malas jalan kaki. Iya jangan. Buat bayar. Oh jangan ada di sini. Iya. Jangan. Serahkan pada Gokar. Gokar untung ya. Iya. Ini seminit je guys. Jalan kaki 6 minit. RM3. Naik mobil 1 minit aja. Iya. Naik kereta seminit. Tapi Panas. Kita ada dekat Sarinah. Lepas tu sekarang kita nak pergi cari sari-sari. Dia dekat basement.
So let's go. And dekat sini mall dia tak buka lagi, tapi dia punya kedai makan dalam ni dah buka dah. Banyaknya kopi. Nastar Koko. Au. Dia punya kedai makan kan. Ni apa saya? Masya Allah. Sari Ratu. I want philosophy kopi. Dia cakap basement. Sari-sari jom. Ni apa dia? Maksudnya ada macam sejarah-sejarah. So korang kena turun bawah dulu. Lepas tu kita terus nampak basement. Tadi aku nampak macam sekejap. Oh ni donat Sarinah ni yang famous ni. Bukan famous, dia dah lama. Ada roti. Oh, tu kat situ ada kedai jamu. Ada sanca. Suwe ore jamu. Wow, dia orang banyak air kelapa. Apa tu mah? Ni macam Thai kan? Oh, Thai. Buat Thai besar lah. 65. Oh, pening. Wih, rujak pelangi. Guys, we love grocery shopping. Macam ni. Beli je kot. Guys, kita ada dekat Sari-Sari. Tak buka lagi. Okay, dah buka dah. Baru buka. Tapi 9.37. Oh, ramai orang beratur dia weh. Tapi So, jom kita tengok. Wow, lumpang musuh Jambi. Nona manis. Kalau ada nona manis. Lucu. Ada talam ubi 40 sen. Jom talam ubi ni. Cantik je ada pun ni. Mana ni Sebab comel sangat. Kita ambil lapis beras suci. Beras suci. Harga dia RM4,100. Cilak bumbu. Ni apa weh? Nasi pepes bakar ayam. Itu mesti yang tu bebek. Apa tu? Wah, ni apa? Cookies. Macam try dua ni lah. Kak Long, aku nak cookies coklat. Mochi kan tak. Oh ni kita ada. Masak malam. Tapi Tengok kita ambil apa. Banyak gila dia punya ni. Ni apa? Ni macam brownies. Ni Itu apa? Bingka. Dah lah saya dia comel-comel. Harga dia berapa? 30 sen. Pisang keju. Kenapa semua orang beli dengan Dia ni ada inti dalam letak apa tu kuih tu? Kalimantan Selatan. kuih papaya. Korang tengok ni. Tengok ni. Kurondol jagung. Ada genil, kurandil, jiwa ireng, bugis mandi. Itu macam kebab guling. Kebab guling. Oh Allah weh. Kalau dia tak guling, kita guling. Jenuh kita nak makan. Mereka tu ambil yang ni banyak loh. Aku nampak dia tu ambil yang ni banyak. Tengok dalam dia ambil apa? Mau dia ni ambil banyak yang ni. Lumpur keju kismis. Lumpur. Dengan lumpur kelapa. Dengan harum manis padang. Harum pening aku. Siapa entah masuk kata nak beli sikit dah. Wow. Ada banyak lagi gorengan. Besar betul dan ramai juga. Guys, diorang semua beli banyak-banyak. Mak aku pun tak makan lah. Aku tak tahu sedap ke. Ondek-ondek mah, favourite mah. Ni ondek-ondek besar. Putri Nong. Bahagian gorengan. Risoles daging sapi. Aku nak yang ni. Aku nak risoles. Aku nak risoles mayonis. Guys, finally risoles mayonis. Nak satu je. Okay. Tengoklah kita orang ambil apa. Kita pun tak tahu apa benda kita tu. Mana? Oh, dia orang semua berhenti sebab lagu kebangsaan. Ni pun berhenti. Tapi orang lain jalan je. Pergi filosofi kopi dekat situ. Itu
Latte. Butterscotch latte. Oh, kopi aren tu sedap tak? Mau? Aren. Aren satu lagi. Ya, dua guys. So sekarang kita beli filosofi kopi. Tapi dekat sini tak boleh bawa masuk makanan luar. Jadi kita nak balik hotel dulu untuk makan yang sari-sari ni. Lepas tu nanti baru kita keluar balik. Hai kita. So tadi kita orang sebenarnya lepas pergi Sarinah, kita decide untuk nak balik ke hotel untuk nak makan dulu. Sebab dekat sana kan mostly kedai tak boleh bawa masuk makanan luar kan. Lepas tu ni yang kita orang beli dekat Sari-Sari tadi. Sari-Sari Sarinah. Macam tu. Sarinah Mall. So total kita orang beli dalam RM15 and satu kuih tu dalam sen-sen yang macam tu. So macam berbaloi ya. So ni packaging dia. Sari-Sari by Sarina. And dekat situ semua orang beli macam borong tau. Semua orang tak beli sikit-sikit. Tapi boleh beli sikit-sikit. Kita orang beli sikit je. Percayalah. Tapi mostly dekat situ semua orang borong. Zat, macam nak buka ni. Wait, kawan-kawan. Oh. Tada! Ni yang kita orang beli tadi. So total semua ni RM15. Macam tu. So tadi kita orang beli kopi. This is Philosophy Coffee. Dia sebenarnya ada dekat Blok M, tak silap aku. Lepas tu sekarang dia dah masuk dekat Sarinah. So kita orang pergi yang dekat Sarinah je. Sebab Blok M confirm ramai. So jom kita try. Bismillah. I like this one. So jom guys, kita nak try makan 3 orang kita. Kita nak makan yang kita beli kat Sari-Sari tadi tu. Lopez de Square. Ni macam kuih Lopez. Ni apa? Apa Ayu? Puteri Ayu. Puteri Ayu. Kita beli 2 Puteri Ayu. Ini macam kubo apa? Kubo guling guys. Tapi versi Indonesia kita tak tahu Indonesia panggil apa. Ni apam. Ni apam. Koko. Okey, apam. Lepas tu kuih lapis dia cantik. Nampak tak? Cantik kan? Ni nona manis. Nona manis, kuih lapis. Lepas tu ni apa? Tu tak sempat. Ni apa guys? Kalau macam ni. Comel kan? Lepas tu tadi aku teringin nak yang ini. Yang ni macam kek-kek tu. Kita ada juga kan? Tapi tak tahulah sama ke tak kan? Lepas tu ni cheese. Ni cheese tapi aku tengok ada lelaki depan tu dia ambil banyak gila. So kita pun nak try satu. Kita mana boleh kalah. Lepas tu Ni macam bingka. ni macam bingka ubi. Okay, Ni pun looks macam so good. bingka juga. Ni pun macam bingka juga. Yang ni kalau kita panggil apa? Talam taru. Talam taru macam tu. Nampak macam comel kan? Tu. Loh. Yang ni apa? Nak macam Lompang lah. Ni ada satu lagi. Ni ada satu lagi. Yang tu pun let dia chewy kan. Macam tu. Okay, kita try makan. Ni ada ni. Gorengan pula. Makan apa? Makan sikit. Tu gorengan ada. Ni risoles. Aku dah lama teringin nak makan risoles. Allah. Aku dah lama teringin nak makan risoles ni. Wah, jadi kita try. Ni. Lepas tu ni ada onde-onde bosoi. Semalam dia. Sudah. Lepas tu dia bagi cili. Banyak. Dia tanya mau dipakai sama cili enggak? Macam tu. So kita pun macam boleh. Tutup mata. Betul. So tu. Kan macam manis-manis lah. Apa tu? Mungkin dia versi. Ni inti dia. Tak. Tak mau. So, aku nak try makan risoles. Mau makan? Ni risoles. So bismillah. Ya ni kenapa kita nak try. Basically dia macam roti kita tahu dah, roti goreng tu. Ni risoles mayonnaise. Ya. So ada keju. Try this one. I don't know what is this. Tapi dia macam ada rasa bintik-bintik. Lepas tu dia manis and rasa smoky-smoky. Ya. Ya. Ni boleh beli. Okay. Aku beli macam
Dia macam cake, something cakey tu. Cake. So jom kita try. Ni. Bismillah. Tadi bau. Bau dia. Tadi macam ni ya. Rasa dia macam cake biasa je. Nothing special. So kita nak makan this one. Dia macam kebab guling tu. Ambil lembu. Ni ha. Sedap lagi yang elok. Dia sedap, tapi dia macam nothing special sebab kita ada benda macam ni juga. Tapi dia more tu masin sikit berbanding manis. Kalau Malaysia manis lah macam tu. So next, kita try this one. Keju something tu. Try this one. Sedap. This one sedap. Boleh. Kat apam pula. Tak, dia rasa macam soda. Kan? Ni kan selalu kalau kita soda. So ni ondeh-ondeh guys. Tapi ondeh-ondeh dia sedap. Dia inti kacang hijau. Lepas tu dia macam rasa hangit-hangit yang sedap tu. Tengok. Tengok lepas dua ni makan juga. Enak tak lah. Enak kok. Sedap. Sedap. Yang ni cantik gila dia punya susunan tu. Satu ni kan dalam berapa, 70 sen, 80 sen. Itu ikut currency sekarang. Currency sekarang kan 1 juta rupiah dalam 220. So ikut currency tu lah. Sedap. Ni yang kita nak try. Oh, kenyang weh. Siapa kita orang beli serba satu lepas tu share. Mostly kuih kat sini sedap. Boleh try. Ingin nak try this one. Nampak dia ni terus macam nak. So jom kita try buka. Dia lah comel. Besar. Ni je. Sedap. This one Puteri Ayu. Tapi kalau korang tengok luar dia tu agak tebal lah. Nampak tak? Tebal kan. Jadinya kalau korang makan akan rasa tepung lebih lah. So dia macam kurang sikit. Sebab bagi aku Puteri Ayu ni dia kena santan dia banyak. Lepas tu dia kena masin sikit. Kan dia kena manis masin sikit baru dia perfect. Tebal. Tek. Lepas tu yang ni apa nama dia? Bengka. Bengka ubi. Sedap. Bengkok ubi ni kalau ikut aku punya filsafah pula. Sebab kita kan minum kopi filosofi. So kita kena bercakap macam falsafah. Menurut falsafah aku, dia kena manis yang ngam. Lepas tu dia kena luaran dia ni rasa hangit-hangit sikit. Yang tu baru perfect. Lepas tu dia kena gebu-gebu. Awak ingat saya tidak makan perkara macam ini. One is bengkok tapai ubi. Bau dia macam fermented masam-masam tu. Bau masam lah. Bau jeruk. Rasanya sedap. Tak silap aku bengkok ubi. Lepas tu benda macam tapai ni Indonesia menang. Kenyang lah weh. Kat tempat breakfast tu makanan dia aku rasa hotel ni tapi nanti aku share lah ni hotel mana. Kita dekat Flying Tiger. Oh, ni comel. Comel. Okay. Comel. Mau tengok ni. Ni apa? Cute. Kita dah dekat Grand Indonesia. First kedai kita main Flying Tiger.
Untuk spek mata. Ni ada Curious Donut. Oh wow. Nak ku makan ke Curiosity? Guys, kita jumpa Chocolate. Comelnya ni dalam 150 yang ni. Pasal ini cantik. Yang ni adalah, yang ni berapa? Macam ni Buka ya? cantik. Saya tengok. Kalau aku beli ni Kang terbeli kan? 400. Harga yang ni RM111. Ni Luna punya. Oh wow. Ya, kita dah jumpa hijack depan Sociola. Yeay. Yeay, kita dah jumpa. Guys, cantik kasut dia. Ada cantik tak? Guys, kita beli this one, Humans. Ni perfume, tapi entahlah aku rasa peak best lagi. Ni aku bawa ni, spray ni. Budak baby tadi tu wangi. Banyak, tapi personally I think dekat peak macam lagi shock. Macam tu lah. So ni Safa & Co. Kita nak makan rembolan. Let's see. Phone mo. Okay. Wow. So ni ada ni. Permisi, Ibu sembari menunggu mungkin mau coba jajanan pasarnya. Kita ada klepon yang manis isinya gula Jawa, ada gemblong ketan putih, ada gemblong ketan hitam. Yang gurihnya kita ada combro, dia dari ubi kayu isinya oncom, satu porsi isi 2. Ada risol bihun juga nanti pakai bumbu kacang. Sharing mungkin mau coba. Kleponnya tinggal 1 porsi aja. Tak lah. Wih, sedap je nasi bakul daun jeruk ayam. Dia pasti sate. Lepas tu nasi goreng dia sedap. Macam ni. So ni nasi goreng. Dah selalu ambil nasi putih kan. Nasi putih dengan lauk kan. Oh ni ikan. Lepas tu yang ni daging-daging. Ni sup-sup. Ada sup buntut. Lepas tu ni. Oh yang ni tau. Ada kari. Ada ni. Banyak ke. Sedapnya guys sambal-sambal ni. Kita orang datang memang nak hunting ni sambal ni. Siapa lagi? Yang ni kami tengok kami kau ambil ni. Yang ni I want this one. Ayam. Ayam pecel, ayam kalibata. Oh, mau rasa daging macam ni. Apa lah? Hanya dia lopi kan. Guys, tak tahu nak pilih apa weh. Rabang mata. Belah sini ya. Ya, Pak Wan. Sate. Pak Wan. Hanya cobekan pecel dengan cireng ya. Okay, so ni makanan kita ada lagi. Tak sampai lagi. Ni ada cireng, ada sate, ayam tak datang lagi. Ini sangat sedap. Yam kita cobek. Cireng. This one. Cireng. Crunchy gila. Ini kambing menteng. Ini macam masa-masa yang sedap. Is Pak Wan jagung. Ni baru yang sedap. Sebab dia crunchy. Yang semalam tu dia macam
Kurang sikit. Kita kena cobekkan dia. Wow. Oh, sambal dia mana? Dia ni sambal dia. Besar tak ada pun. Oh, bawah ni ada sambal dia. Oh, ayam dia dah import dah lah. Oh, sate dia. Sate. So, ni sate. Suara sedap. Sate dia sedap. Duk. Tak ke? Mana datang tadi? Ada petai. Ada petai. Tak apa tak? Ada sambal. My love for actually. Isi dah. Habis. Sekarang kita ada dekat Lippo Mall Nusantara. So mall ni dia macam lagi shock daripada Grand Indonesia. Sebab dia macam lagi bertenang. Macam tu. So kita nak pergi tomorrow. Tomorrow tu dia macam, wih, maga lah kat lu. Maga. Wih, ada maga tu. Dia orang kata Lippo Mall ni macam semua brand lokal ada dekat sini. And ada Maga, pasal ada Tomorrow. Tomorrow tu macam all local brand perfume ada kat situ. Ada Maga, guys. Banyak lagi dia. Ada tak yang bau Manis fresh? apa? Tak terlalu kuat baunya. Dia orang terbeli lagi Maga kat sini. So I think personally Maga wangi dan harga dia pun murah, 40 lebih ya. So sekarang pukul 3.32. Kita orang kena cepat sebab dekat sini maghrib dia masuk pukul 5. Dengar tak? Ada muzik. Maghrib masuk pukul 5, jadi kita kena cepat sebab jadi tak sempat nak solat. Kita beli Maga lagi. Kita dah jumpa tomorrow. Oh wah, takutlah macam ni. Takutlah. Ya Allah, lagi banyak. Mak tak boleh ni. Oh. Wow. Ya Allah, banyaknya. Kat sini semua ada. Wah, tapi harga tak tahulah beza ke tak. Nak try bau. 298. Wah, ada banyak guys. Ni memang heaven lah. Tu dia. Sumpah heaven tu. Guys, kat sini lagi heaven. Tengok tu baju dia. Kan? Kak Long tengok ni Kak Long. Cantik kan? Cantik lah. Tuh, depan belakang tak sama. 425 ribu. 420 dalam 120. Kat sini kan dia macam semua brand lokal. So I think kalau macam korang tak cukup masa, lepas tu tak tahu nak pergi mana, datang Lippo Mall Nusantara. I think better daripada korang terus pergi Grand Indonesia. Sebab Grand Indonesia macam agak bosan sikit. Tapi kat sini macam best. Lepas tu kat sini perfume Tomorrow punya brand. Bukan Tomorrow punya brand, Tomorrow tu dia macam semua brand lokal ada macam tu. Ni ada apa ni? Ada banyak lagi. Wow. Cantik tak? Kan cantik. Tu yang tu pun cantik. Ni apa jam apa tunik? Cantik tu. Kan? Tu pun cantik. Comel je macam brand tunik. Oh, cantik. Kain dia gebu. Kasut dia comel. Tengok kasut dia comel-comel. Alah, kita macam teringin lah. Kasut polka dot. Sini pun ada hijack tu. Ni tengok bawah ni. Ni pun belakang cantik. Ni bag macam yang kami tengok tu. Guys, comel.
Guys, ni cantik. Hari kedua officially kita kena tambah duit dah. Ni dia punya mesin ni macam problem, jadinya kena cash. Tapi boleh je kat, tapi sekarang tengah problem. Kan? So sekarang korang tahu harga kasut ni berapa? RM105. So kita macam angkat. Really aku rasa mall ni best sebab dia ada brand ni. Ni brand apa? Adorable Project. Cantiknya. Aduh. Cantik tu. Belakang-belakang mall tu pun favourite kami punya brand tau. Export. Manusia sakit kan? I'm gone crazy. Guys, datanglah Lipo Mall Nusantara. Sumpah best. Kan? Dia macam better in so many ways. Wah, macam mana? This is my style. Aku suka benda-benda comel macam ni. Ini pun comel. Comelnya. Ni kalau travel kan, aku suka material macam ni sebab dia macam waterproof and tahan lasak. So guys, kita dah nak balik hotel. Look at our day beige for today. So sekarang tengah jam. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. So kita orang nak kena balik dah sekarang. Saya dapat kasut baru. Kita nak buat unboxing hari ni. Kita beli apa untuk 2 hari ni. So kita let's go je lah. Cepat-cepat tau. And hari ni, kejap, aku beli perfume Maga. Dekat Lipo Mall Nusantara. So perfume Maga ni dalam RM50 kot, tak silap. RM42. So this one aku beli Libra sebab dia wangi. Dia bau dia macam sweet manis macam tu. So semalam dekat Peak aku beli lagi Maga. Aku beli Daydreaming. This one pun wangi juga sebab scent yang aku suka dia macam kena bau vanilla manis macam tu. Dua ni. And then kita singgah Sociola. Yang ni pun dekat Lipo Mall. Yang ni dekat Grand Indonesia. Aku beli Humans. This one Melting Temptation. Harga dia dalam RM80. Dia 100 ml. So bagi aku untuk semua perfume yang paling berbaloi harga dia sebenarnya Humans sebab dia saiz besar. And harga dia pun lebih kurang je sebenarnya. So aku beli Soft & Co. This one tak silap aku harga dia dalam RM55. Tapi antara semua perfume sebenarnya Soft & Co yang paling tak berbaloi sekali sebab dia mahal tau. Dia RM50 tapi dia kecil je. Cuma dia punya packaging je cantik. This one aku beli in lychee. Dia punya packaging je cantik. So aku beli satu je sebab tak berapa berbaloi. Tapi sebab viral. Semalam aku beli brand kami punya handbag dekat Peak. So this one kami murah sangat-sangat. And surprisingly handbag dekat sana sangat murah. Brand lokal diorang sangat murah. Yang this one aku beli aku rasa RM104 kot. Ni macam ni. So this one boleh buka macam tu. Lepas tu dia ada tapak dia. So dia macam colour jeans macam tu. And then dalam dia macam tu. So, dalam dia macam ni. Lepas tu korang akan dapat sekali dengan tali ni. Macam tu. So harga dia dalam RM104. And semua tempat ni accept Wise card. So card tak ada masalah. And better korang prepare cashless sebab kat sini banyak tak terima cash. Kali tadi dekat Lipo Mall aku jumpa brand ni. Brand ni tak.
adorable project. Dan aku beli dekat Lipo Mall Nusantara, dekat kedai Tomorrow. Dalam Tomorrow tu dia ada banyak kedai-kedai lokal. Tada. So this one last piece untuk aku punya size. Cantikkan. I thought this one brand China. Rupanya this one is made in Indonesia. Kalau korang beli dekat Shopee dalam 130, beli dekat store dia cuma RM105. Hehehehe. Tapi comel kan? Comel kan? Dia macam so cute. So ni kalau kaki kembang boleh pakai. So itu saja untuk hari kedua kita. Tadi kan kita orang sampai balik tau. Lepas tu tiba-tiba Cik Dini, dia dah belikan untuk kita orang semua ni. Dah hantar dekat lobby hotel weh. Dia belikan kopi tuku. Kopi tuku ni yang tengah viral sekarang, dekat Blok M tu kan. Aku memang teringin sangat nak try this one. Oh, I love it. Lepas tu ini siomay jagoan. Betul kan? Siomay jagoan. Siomay ni pun antara benda yang aku teringin nak try dekat Indonesia. Lepas tu ni siomay macam ni rupanya. Dia ada macam jajan-jajan lagi tu kan. Oh, ini apa? Sayur tu kan? Tu. Wow, menarik. Lepas tu ada bagi sos dengan kicap. Lepas tu kita makan dengan kuah kacang. I know babe, I tengok TikTok selalu tau macam mana orang makan jajan cilok, cimoy, siomay. I know. Lepas tu ada mi goreng. Lepas tu ada nasi goreng cabai hijau, nasi goreng sapi cabai hijau. Lepas tu dia bagi sekali dengan dua ni. Sedapnya. Guys, tengok ni guys. Si makan malam kita. Lepas tu ni adalah kopi tuku. So kita kena gocang. Ni kopi tuku yang pertama, our first sip. Nasi goreng. Sedap. As someone yang sangat suka kopi, so aku suka sebab dia punya kopi rasa strong, and at the same time dia still manis, and dia still rasa susu tu. Macam tu. Nak makan? Okay, bubuh. Sat. Nak banyak. Wah, ni kita bawa kuah kacang kan. Siomay makan dengan kuah kacang. Aku selalu tengok orang Indonesia, dia orang beli yang kan ada orang jual jajanan dekat luar rumah tu kan. Pasal aku selalu tengok video tu. Tak, kita bos kicap. Lepas tu ni ada limau. Oh, ada limau kat sini. Boleh perah limau. Jom kita try. Ni kan limau kan. Lepas tu korang macam perah macam tu. Wah, I know. I tengok dekat TikTok selalu. Besarnya untuk siapa? Kicap kat sini. Kalau nak pedas. Kalau sos tu macam mana kita nak makan? Ke siapa-siapa boleh cicah dengan sos? Saya tidak tahu ini. Tapi saya tahu buah kicap kat sini. Macam ni kan? Ya Allah ya Tuhan tu. Okey, lepas tu buah kicap. Walah, sedap banget. Enggak sabar mau nyoba ni. Okay guys, ni kita nak try our first siomay. Ooh, looking so good. Kuah lah jadi. Sedap bang. Isi dalam dia tebal. I like it. Kita try buah dengan sos cili guys. I don't know. Tiba-tiba ada tangan rahsia. Okay, ni tahu dengan sos cili dengan ni. Bismillah. Sedap kan itu? Dia payah, dia ada rasa pahit-pahit sikit. Saya sukalah siomay. Siomay ni sebenarnya dimsum ke? Betul tak? Enak lah. Sedap-sedap. Ibu. Minyak bofi apa? Baunya enak. Sedap. Apa kau kacang sedap? Dan sebenarnya orang Malaysia kan tak suka kencur kan. Kita tak boleh sangat rasa kencur. And this one tak rasa kencur tu. Ada tapi tak kuat. Dia ada kencur. Tapi selagi lidah saya tak merasakan kencur itu, maksudnya okey lah. Kalau kencur, ada kencur kita orang tak lego. This one mi goreng Solaria. So kalau siapa orang Malaysia nanti korang nak datang ke Jakarta, korang boleh try this one. Sedap. Dia rasa macam ala-ala macam mi goreng mamak macam tu. Dia bukan minyak, dia macam Maggi. Maggi dia pun memang kecil macam tu kot.
Lepas tu ada udang. Ada pedas nasi goreng ni. Ini bukan pedas. Tu dah. Aku bukan sos. Udang pun dah kopek kulit dah. Memang ni macam vlog makan-makan kan. Nasi goreng sapi cabai hijau. Solaria punya juga. Sedap. My top one favourite. Sedap-sedap tuku. Tuku ni kan tengah viral dekat Indonesia. Apa tu? Tengah viral dekat Malaysia sebenarnya tuku ni. So sedap. Boleh try. So itu sahaja dari saya untuk day 2. See you guys in the next day. Bye. Jumpa esok. Kita tengok esok kita shopping apa pula. Bye.